Dan naik. Hi guys, welcome back to my channel. Video kali ni bukan pasal Gundam, bukan pasal mainan, tak ada. Kita tak ada unboxing hari ni. Actually vlog ni aku buat untuk for the record lah, aku punya journey dalam proses. Proses dalam journey. Dalam proses journey, dalam journey proses. Macam mana ayat aku? Kau tahu tak, bulan lepas, bulan 9, 10, berat aku drop 10 kilo hilang. 10 kilo, you know, 10 fucking kilo. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Oh, mulai hari ni. Actually bukanlah start hari ni tau, sebab aku dah start aku punya workout ni last week. Hari ni kira seminggu lah, sebab hari ni 19 hari bulan. Hari ni berapa bulan? Hari ni 20 hari bulan 11. Okay, so ni adalah keadaan badan aku sekarang dengan berat 50 kg. Okay, ni adalah seminggu selepas aku punya workout rutin. Home workout rutin, nak kata fit tu tak adalah fit. Cuma daripada sebelum ni adalah shape tu sikit, adalah lagi pun sebab aku kurus kering. So ni physical aku sekarang berat 50 kg. Ni body aku sekarang. So macam boleh lah, orang kata boleh lah daripada tak ada. Boleh lah. Tunggu nanti, sabar, nantikan, just wait and see, stay tuned. So ini adalah update. Hari ni adalah 29 November. Nampak tak? Dengan minggu kedua aku punya proses workout. This week aku dah consume mass gainer, dan aku punya mass tu aku beli brand ni, Extreme Mass. So dia ada 2000 kalori, dia ada 135 gram protein, 11 gram kreatin dengan 22 gram BCA. So hari ni kita nak check kita punya berat. Wow. Damn. 52 man. Let's go. Sebenarnya video ni aku nak tunjuk aku punya workout routine. Actually dalam 2 minggu ni aku just memang fokus more to push up and crunch. Video ni aku akan tunjuk lah aku punya routine tu. Sebab nanti maybe next month, bulan 12 ataupun next week, aku akan start main dumbbell ataupun aku akan start pergi gym. I don't know lah. Okay, I don't know lah. T-shirt ni akan menjadi kita punya debut t-shirt. Okay, so macam kau nampak. Sekejap. Tepi sikit kerusi. So macam kau nampak pada aku macam ni, t-shirt pakai. Tengok dia banyak longgar lagi kan. Banyak longgar lagi. So kita akan sama-sama saksikan perjalanan aku daripada pakai baju ni yang nampak loose ni. Kita make sure aku punya baju ni nanti, so bila aku pakai, bicep aku fit habis. So tanpa buang masa lagi, marilah kita mulakan kita punya workout routine. Let's go.
Ya tu je lah yang aku nak share. Kita jumpa lagi kat next week. Tengoklah dalam 1 minggu berat aku naik berapa kilo. So macam last week berat aku 50. Hari ni tadi 52. So naik 2 kilo. Korang tengok badan aku ke? Actually badan aku macam tak ada perubahan je. Baru 1 minggu guys. Relax lah. Minggu depan aku tunjuk.